One Dry Ultra, baju hujan terbaru 2026. Apa yang bestnya pasal baju hujan yang terbaru ni, dia boleh tutup dengan hoodie sampai ke sini tau. Barulah air tak masuk. Dan dia punya hoodie ni boleh cabut tau. Tenang. Untuk baju hujan One Dry Ultra ni, dia datang dengan poket dekat bahagian depan. Untuk bahagian poket ni dia ada seal dekat sini. So yang ini untuk elakkan air daripada masuk directly dekat zip tu lah. Dia punya zip ni pun memang waterproof punya zip lah. Dekat zip utama dekat bahagian depan ni, dia ada satu layer velcro dekat bahagian luar. Lepas tu dekat sini dia ada satu waterproof punya zip. Jadi bila hujan, air takkan masuk lah dekat bahagian zip ni. Dekat bahagian kiri dalam ni dia ada satu kompartmen untuk kita letak phone. Lebih selamat. Nak riding waktu malam, jangan risau. Dia punya reflektif memang banyak. Depan, kiri, belakang, sebelah sini pun ada reflektif. Dekat dia punya seluar ni pun ada reflektif juga dekat bahagian bawah ni. Jadi nak ride waktu malam ketika hujan pun tak ada masalah. Memang boleh punya. Celah kangkang asyik masuk air je kan. Tapi jangan risau dengan One Dry Ultra ni, dia punya seluar ni dia dah seal dah dekat bahagian dalam, nampak tak? Memang secure punya lah. Dekat bahagian kaki ni boleh adjust dia punya ketat ataupun longgar. Dia punya velcro ni pun panjang juga geng. Design dia datang dengan dua color, satu hitam macam yang aku pakai ni, satu lagi color grey. Untuk color grey tu pun cantik juga geng. Untuk saiz yang aku ambil ni saiz 4XL, aku berat 110, tinggi 176, memang ngam-ngam, memang sesuai lah. Dia punya seluar pun ngam-ngam pakai. Datang dengan beg yang macam ni, senang nak simpan. Jadi geng, kamu nak dapatkan baju hujan daripada One Dry Ultra yang aku pakai ni, link aku sediakan dekat bawah. Harga dia tak sampai pun RM120. Memang berbaloi. Dapatkan segera. Jangan lupa like, komen, share dan follow geng.